Polis British memang betul-betul gila. Kita semua dah nampak bagaimana UK diambil alih dan penceroboh yang menguasai jalan-jalan. Dan entah macam mana, Polis British fikir mereka patut habiskan masa menangkap entah orang kurang upaya atau lelaki yang baru beli kayu pemukul baru yang masih berbalut dari kedai di belakang dia. Atau entahlah seorang wanita yang sedang berjalan dengan anjingnya dengan aman sebab ia menyinggung perasaan golongan Islamis. Mungkin juga seorang veteran tua yang pernah berjuang untuk UK atau seorang lelaki yang memuat naik sesuatu di media sosial, seorang datuk yang ada masalah jantung. Bagaimana pula dengan nenek tua ini, nenek yang sangat berbahaya ini dan sebagainya. Oleh itu, kerana mereka sangat melucukan dan hanya fokus pada perkara-perkara yang tidak masuk akal. Tidak hairanlah para penceroboh atau pendatang tidak mengambil mereka secara serius dan berasa selesa memukul mereka yang juga merupakan fenomena baru yang kita lihat di jalan-jalan UK. Kita akan bincangkan semua ini. Selamat datang ke The Pushback. Saya Ira K, host anda. Pastikan anda tekan butang langgan untuk mengikuti kami. Lakukan semua perkara untuk membantu sebarkan maklumat kerana kami di sini untuk membincangkan apa yang sedang berlaku di barat, apa yang sedang berlaku di jalan-jalan kita. Dan saya sering katakan ini, ia memerlukan dua pihak untuk menari tangguh. Bukan sahaja penceroboh yang cuba masuk ke UK, tetapi juga kerajaan dan pegawai polis yang membenarkan dan membiarkan perkara ini berlaku. Bukan sahaja mereka membenarkannya, malah mereka menghabiskan tenaga mereka untuk menangkap orang yang salah. Dan hari ini kita akan bercakap tentang beberapa kisah polis paling gila yang berlaku di UK. Dan kita akan mulakan dengan saya tak pasti. Saya rasa nenek-nenek yang ditangkap adalah sesuatu yang kebanyakan daripada kita rasa ada yang tak kena. Kita bukan bercakap tentang nenek pengganas. Kita bercakap tentang nenek-nenek tua yang sangat baik hati. Lebih daripada 20 pegawai polis British, sebahagian daripada mereka memakai hijab, menangkap dua wanita berumur 90 tahun. Polis British membuatkan seluruh dunia ketawa dan ia akan menjadi perkara yang lucu kecuali hakikat bahawa ia sangat tidak masuk akal. Jadi mereka kini telah menangkap wanita tua ini di sini. Hey. Ya, tidak. Saya di belakang. Tengok betapa lemahnya dia. Lepaskan dia. Sedikit melawannya. Saya benar-benar ingin tahu. Saya tertanya-tanya kalau di bahagian komen mereka ada berikan konteks kenapa orang-orang ini ditangkap. Apa yang sedang berlaku? Tidak. Kenapa polis British menangkap dua wanita berumur 90 tahun? Tidak, tiada apa-apa dinyatakan. Tiada apa-apa tentang itu. Saya tidak tahu apa yang mereka protes. Kenapa mereka berada di situ? Mungkin ia sesuatu yang saya sendiri tidak setuju dari segi politik. Tetapi gambaran polis-polis tua menangkap wanita berumur 90 tahun adalah sesuatu yang langsung tidak membantu mereka. Langsung tidak. Saya tak boleh terima. Tapi macam wanita tua bukan satu-satunya yang ditangkap kerana mereka berada di acara awam. Kamu bercakap tentang lelaki tua yang sakit di rumah. Baiklah. Jadi lelaki ini ada datuk yang ada masalah jantung dan dia memuat naik sesuatu di Facebook. Dia betul-betul memuat naik pendapatnya di Facebook dan mereka sanggup menggunakan sumber mereka untuk datang dan menangkapnya. Dengar yang ini. Baiklah, jadi Apa maksud awak saya tak boleh minum alkohol? baiklah, saya akan beritahu awak. Baiklah, pada pukul 2.40 saya menahan awak atas syak penggunaan tidak wajar rangkaian komunikasi elektronik. Kenapa? Akta Komunikasi 127. Okey? Jadi awak tidak perlu berkata apa-apa yang mungkin menjejaskan pembelaan awak. Adakah awak mahu sebut satu soalan? Boleh tambah kemudian. Tengok. Ia kedengaran sangat bodoh untuk bercakap dengan seorang lelaki tua dan cakap macam peranti komunikasi yang awak gunakan itu sebenarnya itu adalah tingkah laku yang tidak wajar berdasarkan Akta Tingkah Laku Tidak Wajar Komunikasi di bawah Seksyen 127. Dan oleh itu kami telah memutuskan untuk menangkap awak atas ancaman berbahaya awak kepada masyarakat. Maksud saya sudah tentu kita akan lihat sebentar lagi bahawa mereka menangkap orang kurang upaya. Mereka menangkap orang yang membeli barang baru di kedai dan mereka menangkap orang kerana berjalan dengan anjing mereka kerana anjing menyinggung perasaan golongan Islamis. Kita akan sampai ke situ sebentar lagi. Jadi saya rasa ia tidak begitu mengejutkan kita bahawa mereka di luar sana menangkap lelaki yang telah memuat naik di media sosial. Saya rasa awak dah cakap mungkin panggil ambulans. Adakah awak faham itu? Jadi saya sebenarnya sedang ditangkap. Awak akan, bawa itu ke stesen V. Betul. Berkaitan dengan beberapa komen yang anda buat di halaman Facebook. Betul ke? Di sini semua chef. Jenayah Facebook ya. Okey. Jadi ia memang betul-betul jenayah Facebook. Macam ingat dia walaupun kita tak tahu konteks apa yang dia tulis kecuali dia tulis macam saya akan keluar dan BUNUH seseorang. Macam komen apa yang boleh buat seseorang ditangkap. Tapi lupakan itu.
Bayangkan, ada seluruh jabatan yang tertumpu pada menyelongkar media sosial orang dan kemudian pergi ke rumah mereka. Maksud saya, jumlah wang pembayar cukai dan sumber yang dibazirkan untuk perkara-perkara seperti ini sekali lagi mengingatkan anda kenapa polis-polis ini akhirnya dipukul oleh pendatang seperti dalam video ini, kan? Lihat yang ini. Mereka melawan presiden. Mereka menyerang polis kerana mereka tahu mereka boleh terlepas. Kerana mereka tahu jika polis ini selesa untuk pergi menangkap, saya tak tahu, nenek-nenek tua dan sebagainya, maka mereka sebenarnya tidak akan tinggal kerana perkauman. Kerana orang-orang ini berani untuk berkata sesuatu yang mereka tidak. Mereka, lihatlah, mereka tidak akan buat apa-apa kepada orang-orang ini. Jadi, mereka boleh terlepas walaupun menyerang kereta polis ini secara terang-terangan. Ini sesuatu yang di mana-mana negara ini akan dianggap sebagai jenayah yang sangat serius. Anda tak boleh menyerang kereta polis. Tapi seperti yang dikatakan dalam hantaran ini, merekalah yang berkuasa. Dan inilah tingkah laku yang sangat teruk apabila mereka menangkap lelaki-lelaki tua hanya kerana hantaran di media sosial. Tentang perkara itu. Baik. Adakah anda ada apa-apa dalam poket anda? Hei, Jo! Jadi, Saya kami akan telah ditangkap menerima kerana laporan membuat bahawa hantaran anda di telah Facebook. membuat komen yang dianggap menyinggung, lucah dan orang ramai telah membuat aduan tentang perkara itu. Boleh awak beritahu saya apa komen itu? Tidak. Baiklah, Baiklah, jadi kita akan lakukan begitu, kita akan biarkan saja. Baiklah. maksud saya sekali lagi, betapa memalukan perkara itu. Seseorang telah mengadu tentang komen Facebook anda. Tapi sekali lagi, mereka suka menyasarkan orang tua. Lihatlah para veteran tentera ini. Boleh pegang. Anda boleh melambai-lambaikannya. Cuma, kita tidak. Mereka tidak menimbulkan sebarang masalah dengan penghadang itu. Ya, bawa bendera anda. Cuma jangan letak di atas penghadang. Itu saja. Dan mereka diberi amaran kerana memegang bendera di atas penghadang, kan? Itu memang perkara yang sangat bodoh dan macam benda kecil sangat untuk marah pada orang. Dan awak bercakap tentang veteran tentera. Macam tengoklah lelaki-lelaki ini. Tak cakap apa-apa pun kepada mereka. Tak, ia dipasang pada penghadang ini. Saya tahu, tapi dia sedang memandu motosikal. Kita sedang bercakap tentang ini. Lihatlah, ini bukan ia tentang memang pergerakan. menyedihkan. Saya cuma akan beri Ia gambaran asas dulu. sangat menyedihkan. Tapi yang ini sebenarnya salah satu kegemaran saya. Sebab wanita ini sedang berjalan dengan anjing. Dan dia diberitahu bahawa dia perlu beredar dari jalan sendiri kerana dia sedang berjalan dengan anjing. Dan anda pasti tidak terkejut apabila mendengar sebabnya ialah kerana terdapat protes Islamis yang sedang berlangsung berdekatan dan ia dianggap menyinggung perasaan. Ya, Kenapa biar sedang awak golongan kiri yang telefon suka merumut saya itu dan lagi. berkata, Saya tak mahu dipanggil, kita akan buat. Ini untuk perkawalan. Membaiki Jadi awak tak kejauhan. boleh cakap atau buat apa-apa. Teruskan Ford. Saya akan serang pihak kiri sama sekali. Sudah tentu. Apa maksud awak? Awak tiada tiket dari British. Kami sayang awak. Awak tak akan pergi ke arah itu. Maafkan saya. Kawan-kawan, 2 orang daripada kamu. Tolong, 2 orang sekarang juga. Kita takkan dipanggil untuk perkara macam ni. Dan sekarang polis pula yang minta kita. Dan sekarang undang-undang pula. Ia betul-betul mengejutkan saya. Kandungan ini betul-betul mengejutkan saya. Dan korang, ia memang tak masuk akal. Korang tengok, lelaki ini telah ditangkap. Oh ya, dia dah dibebaskan sekarang. Tapi lelaki ini telah ditangkap oleh polis Manchester kerana membawa kayu baseball yang masih berbalut plastik. Dia baru saja beli kayu tu. Dia baru saja beli, telah dibebaskan dan semua tuduhan digugurkan. Hakikat bahawa mereka cuba menangkap dia seolah-olah dia membawa senjata. Padahal dia baru saja beli kayu baseball itu dari kedai. Ia masih berbalut plastik. Dan mereka cuba menangkap dia sebab kononnya dia bawa senjata. Apa masalah dengan polis-polis ni? Tak heranlah rakyat British rasa macam tak ada siapa nak bela mereka. Sebab apa ni? Bukan satu rakaman saja, bukan satu video saja. Sekarang kita tengok dah berpuluh-puluh kejadian macam ni yang telah direkam. Okey, penunjuk perasaan blok laluan dan hadkan akses kepada orang kurang upaya. Polis hanya berdiri dan suruh lelaki OKU tu patah balik dan guna laluan lain. Tak masuk akal. Apa yang awak maksudkan ialah, kalau pihak pengurusan suruh mereka ni bergerak, sila tinggalkan kawasan ini. Awak takkan usir mereka secara paksa sebab mereka sedang membantah. Tidak, mereka membantah secara aman. Tapi ya, saya sedang membantah secara aman. Awak tak buat apa-apa tentang mereka yang membantah. Mereka langsung tak bergerak. Mereka cuma duduk di situ. Awak boleh lalu di sekeliling mereka. Jika saya tanya, mereka adalah salah satu daripada... Anda boleh tanya salah seorang daripada kami dan kami akan ambilkan barang yang anda mahu. Lihat, pegawai polis itu sangat berhemah. Tetapi sekali lagi, ia kembali kepada mentaliti yang sama. Mentaliti takut untuk benar-benar mempertahankan nilai yang betul. Jika anda ada seorang lelaki kurang upaya dan ada sekumpulan orang yang membantah dan menghalang laluan, tugas pegawai polis adalah untuk berkata, lihat, lelaki-lelaki ini ada hak untuk membantah. Tetapi pergi kepada mereka dan berkata, bolehkah anda benarkan lelaki kurang upaya ini lalu? Bukan untuk memberitahu lelaki kurang upaya ini bahawa dia tidak boleh berbuat demikian kerana
para penunjuk perasaan ada hak untuk menghalang laluannya. Memang kacau betul. Lihat, pegawai polis wanita itu yang tidak mahu wanita itu membawa anjingnya dan berjalan melalui, mungkin cuba melindunginya kerana dia tahu apa yang akan berlaku kepada wanita seperti itu jika dia berjalan melalui kumpulan perusuh Islamis. Tetapi sekali lagi, pada masa yang sama, hakikat bahawa pegawai polis wanita dan lelaki ini begitu selesa mempertahankan perkara yang salah. Mungkin apa yang lelaki tua itu muat naik di Facebooknya adalah benar-benar salah dan memang menyalahi undang-undang dan mereka berhak untuk menangkapnya. Dan mungkin juga lelaki-lelaki tentera tua yang mengibarkan bendera itu melakukan sesuatu yang menyalahi undang-undang. Dan mungkin juga wanita-wanita berumur 90 tahun itu benar-benar melakukan sesuatu yang menyalahi undang-undang. Semuanya mungkin, tetapi hakikat bahawa sumber digunakan, dibazirkan untuk perkara itu sebaliknya daripada benar-benar mempertahankan rakyat British daripada apa yang sedang berlaku, itulah yang membuatkan saya bingung. Kerana sekali lagi, saya akan mengingatkan anda tentang video-video anggota polis ini diserang oleh pendatang, oleh penceroboh yang telah masuk kerana keyakinan mereka bahawa pegawai polis ini tidak akan melakukan apa-apa untuk menghentikan mereka. Dan lelaki-lelaki ini memang menakutkan. Betul, mereka memang menakutkan. Ini adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Bagi seorang pegawai polis, pemandangan ini menakutkan. Tetapi, ia lebih menakutkan lagi untuk dilihat sebagai orang biasa yang berjalan di sekitar UK. Dan tindakan-tindakan seperti inilah yang secara langsung membolehkan fenomena ini berlaku. Kerana mereka tidak mewujudkan sebarang bentuk pencegahan yang sepatutnya dilakukan oleh pegawai polis. Dan saya rasa tidak mengejutkan bahawa orang ramai menganggap polis British sebagai satu bahan jenaka semata-mata. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.